Model series ni aku rasa tahun 2023. Korang boleh check out harganya. Waktu tu harga lebih kurang. Bro ni tanya pakai jam apa ketika berlari? Okey, aku jawab. Cumanya aku just nak selitkan lah daripada pertanyaan ni. Orang DM aku tanya, abang apa jam yang sesuai untuk beginners nak pakai kan? Tak naklah mahal-mahal sangat, ikut bajet semasa. Untuk pelari-pelari beginners kan, yang baru nak start berlari ni, advice aku cadangkan korang carilah jam khas untuk berlari saja. Tak perlulah mod-mod canggih-canggih ni. Yang penting korang ada 5 requirement dalam jam tu pun dah cantik. Nombor 1, korang kena ada GPS lah. GPS ni sangat penting. Korang boleh tengok lah korang punya map larian tersebut kan, GPS tu berapa jarak korang berlari. Bila dah ada jarak ni, korang boleh dapat pace tu lah. And then korang boleh track lah fitness masa korang okey ke tak. Nombor 2, kalau korang ada bajet, korang carilah yang ada HR monitoring. Macam HR 24/7 pun tak perlu, asalkan korang berlari tu ada HR. Tak perlu pakai strap, asalkan korang ada wrist HR dekat korang punya jam tu. Jadi bila korang berlari tu selesa lah sikit nak track korang punya heart rate monitoring kan. Korang boleh buat MAF training, korang boleh buat zone training menggunakan HR. Nombor 3, pastikan battery life jam korang tu agak okey lah. Janganlah terlampau ciput sangat. Carilah sedang-sedang pun dah cantik. Boleh tahan seminggu tu, dalam 4-5 hari charge pun cantik. Sebabnya bila korang buat long run tu dalam 15 kilo, km ke 10 dah mati lah jam korang. Tak naklah macam tu. Pastikan korang pakai jam ni ada battery life yang lama lah. Tak naklah setiap kali korang nak charge, bosan juga kan. Nombor 4, dari segi durability pun korang kena ambil tahu jugalah. Ketahanan jam tu berapa lama. Sebab nak elakkan daripada mechanical wear and tear, kita tak naklah benda tu kan. Korang beli jam lama-lama rosak. Biar boleh sustain lama lah. Sebab korang nak pakai lama kan. Biar tahan lasak. Tak adalah bila terjatuh kat bawah kat lantai dah pecah tak boleh pakai. Nak kena tukar ganti baru. Itu pun kalau ada warranty. Kalau tak ada warranty, pisang mat. Yang terakhir, kena ada water resistant lah. Tak naklah bila kena hujan, setiap kali korang berlari, ada hujan ataupun korang pakai time kerja, kena hujan sikit dah rosak. So simple kan? Tak perlu pun nak cari jam mahal. Ada 5 benda yang aku katakan ni, korang boleh carilah jam yang bersesuaian untuk beginners. Tapi bila korang dah lama berlari kan, korang rasa bosan dengan jam apa yang korang pakai ni, korang boleh beli jam yang okey sikit, ada features teknologi macam-macam. Korang boleh check it out dengan perkongsian daripada seorang kawan lari, Effendi Osman. Korang boleh check dekat dia punya YouTube, IG, TikTok. Dia banyak share lah pasal jam-jam ni. Aku pakai jam ni brand Suunto Night Peak Pro. Itu model dia lah. Model series ni aku rasa tahun 2023. Korang boleh check out harganya. Waktu tu harga lebih kurang 1,500. Boleh pakai features ini untuk berbasikal, swimming, hiking dan sebagainya. Ada banyak lah dia punya sukan-sukan yang korang nak try approach. Lepas tu dari segi monitoring heart rate 24/7, sangat berguna. Boleh pakai untuk tidur. Aku tak naklah cerita brand ni lebih-lebih kan. Korang boleh check out sendirilah macam mana bagusnya jam ni. Tapi kalau aku pernah try brand Garmin juga. Pernah pakai Phoenix, pernah pakai Forerunner. So aku tak ada isu lah nak pakai brand apa. Itu je lah perkongsian untuk kali ni. Semoga bermanfaat. See ya, jumpa lagi next video. Bye bye.